Insurans kalau diperhatikan, dia sebenarnya adalah antara bentuk transaksi yang ada gharar, perkara yang tidak jelas. Dia ada dikenakan bayaran-bayaran tertentu dalam keadaan kita tak tahu apa yang akan dijana daripada duit yang dibayar dalam insurans tersebut. Kalau dia ambil insurans yang tertentu, insurans kesihatan misalnya, dia akan dikenakan jumlah bayaran tertentu, hasilnya bergantung kepada nasib semata-mata. Maka andainya dia jatuh sakit, dia terpaksa masuk hospital dan sebagainya, ketika itu dia akan mendapat habuan-habuan yang tertentu. Dan ini bergantung kepada nasib semata-mata. Berapa jumlah habuan itu pun akan berbeza dari seorang dengan seorang yang mengambil polisi yang sama. Sedangkan ini jelas ada gharar, ketidakjelasan. Seperti mana juga ada unsur judi. Maka dikatakan bahawa muamalah yang seperti ini, muamalah insurans dan seumpamanya, perlu dielakkan kerana unsur gharar, unsur judi. Seperti mana juga unsur riba. Apabila dia membayar jumlah bayaran tertentu, kebiasaannya habuan yang didapat adalah berkali-kali ganda lebih. Sedangkan itu bukan duit yang dia bayar. Dia bayar hanya amount yang sedikit. Maka dari mana dia mendapat habuan yang berlipat kali ganda dalam bentuk tak kira lah insurans perubatan, kenderaan dan sebagainya, kalau bukan daripada hasil peserta-peserta yang lain. Maka ini termasuk dalam perbuatan memakan harta sesama saudara Muslim yang lain dengan cara yang batil. Dan kebiasaannya memang yang akan dapat habuan ni hanya orang-orang yang tertentu saja, yang jumlah dia sedikit. Majoriti yang turut serta dalam sistem insurans ni, mereka akan rugi. Memang itu lumrah dia. Tidak ada sistem insurans, melainkan mereka telah membuat perkiraan-perkiraan dia. Kalau pihak insurans tu tahu bahawa rata-rata akan layak untuk tuntut, dia akan rugi. Sedangkan dia adalah sebuah syarikat yang mencari keuntungan. Tinggal lagi mereka mencari keuntungan atas peserta-peserta yang mengambil polisi insurans tu rugi. Syarikat dia hanya akan untung apabila peserta-peserta rugi. Betul atau tidak? Sedangkan kalau semua peserta layak untuk tuntut, apa akan berlaku pada syarikat insurans? Pada hari semua datang tuntut, dia akan buat deklarasi di bankrupt. Kalau ini bukan satu penganiayaan, bukan permainan, kalau bukan satu tipu daya, apa lagi? Maka dia jelas perbuatan memakan harta sama saudara Muslim dengan cara yang batil. Maka perlu dielakkan. Kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti mana dia letakkan syarat insurans kenderaan. Kalau terpaksa, terpaksa. Tetapi orang kata apa? Jangan langkaui keterpaksaan itu.